Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang berusaha Ustazah Siti Hatimah binti Mak Ridwan, Ketua Guru Sekolah, Ustazah Rahimah binti Marhani, Guru Penolongan 1, Ustaz Muhammad Rosman bin Zainal, Guru Penolongan HEM, barisan guru-guru seterusnya, rakan-rakan seperjuangan sekalian. Sebelum Bibi mengurang bicara, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk memberikan sepatah dua kata pada hari graduasi yang amat bermakna buat murid-murid tahun pada petang Rabu 10 hari bulan Disember 2025 yang penuh keberkatan ini. Ikhwan yang muslimin sekalian, meskipun saban tahun majlis seumpama ini diadakan, namun setiap penganjuran majlis tersebut mempunyai keistimewaan yang tersendiri bagi kami. Majlis graduasi ini merupakan hari yang kami nantikan dengan perasaan yang bercampur bau. Gembira kerana kami sudah hampir ke garisan penamat dan sedih kerana dalam tempoh beberapa hari lagi kami tidak lagi akan menjadi sebahagian daripada keluarga Pusakafai Madrasatul Ikhwan. Kami sedar bahawa dalam usaha untuk memanusiakan murid-murid seperti kami, guru-guru seringkali berhadapan dengan pelbagai karena dan cabaran. Ada yang menyakitkan hati, ada yang menghampakan harapan, ada yang menggembirakan, ada yang melucukan dan ada yang menyeronokkan. Segala pengalaman pahit manis ditelan dengan penuh sabar, sehingga kami dapat merasakan bahawa guru-guru di sekolah ini bukan sekadar guru biasa, malah ada kalanya berperanan sebagai ibu dan bapa kepada kami. Sakit pening kami dan kebajikan kami sentiasa diambil berat. Kemajuan akademik kami akan dan keterampilan watak dan sosial kami sentiasa diberi perhatian. Kerja rumah, latihan pengukuhan dan pelbagai tugasan kami akan diperiksa. Ada juga guru-guru yang sanggup mengorbankan masa bersama keluarga untuk mengajar kami, tidak kira masa termasuklah pada hari cuti. Pendek kata, soal masa depan kami sering merungsingkan guru-guru sekalian. Selain tujuan ajar, ada juga guru-guru turut menjadi tempat rujukan kami untuk menerangkan kekusutan dan segala macam perkara, termasuklah perkara-perkara yang bersifat peribadi. Terima kasih cikgu, halakan segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan. Mestilah kami dan doakanlah kejayaan kami dalam panjang lingkup kehidupan kami selepas ini. Inang-inang padi Pak Dalik, padi tak sama rupa bunganya. Sungguh kekenang budi yang baik, tidak dilupa selama-lamanya. Kepada rakan-rakan seperjuangan, tahniah atas graduasi pada hari ini, tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Ingatlah segala butir nasihat dan tunjuk ajar yang dicurahkan kepada kita semua. Demi agama, ibu bapa, guru-guru dan masa depan kita, saya ucapkan selamat berjaya untuk semua. Akhir kata, saya selaku wakil murid tahun 6 bagi tahun 2025 sekali lagi ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada para guru yang telah sudi menaburkan bakti demi kecemerlangan hidup kami. Tidak lupa juga buat ibu bapa kami yang sentiasa mendoakan kejayaan kami. Semoga jasa guru-guru dan ibu bapa kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru kami. Terima kasih kerana memarahi kami ketika lina diulik mimpi. Terima kasih menjadi pelita ketika kami hilang arah tujuan. Terima kasih kerana menjadi penyelamat saat kami tidak lagi mempunyai semangat. Terima kasih kerana menjadi rakan di saat kami memerlukan bantuan. Terima kasih kerana masih menempelkan senyuman di saat hatimu diamuk kehampaan. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan peliharaannya kepada semua guru kami yang tersayang. Dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan dan ditambahkan ilmu pengetahuan bagi manfaat agama, bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.